Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Terima kasih kerana sudi melayari website www.inamex.usahawanmelayu.com ini. Tutorial saya pada kali ini, saya ingin berkongsi dengan anda tentang produk Inam ini. Kerana apa? Ramai orang yang bertanya nak tahu lebih lanjut tentang produk ni. Dan banyak juga online tadi dalam grup Inam saya ini belum benar-benar faham apa itu Inam-X ini kan. Okey. Jadi yang pertama di sini sebelum tu saya nak ceritakan anda kalau anda mahu buat sesuatu bisnes, anda perlu tahu kan apa produk yang anda niagakan tu. Anda perlu kenal kan. Bila anda kenal baru anda boleh bercerita kepada orang lain ataupun anda faham tentang produk tersebut, baru anda boleh cerita kat orang. Kalau kita tak tahu apa benda yang kita jual ataupun kita pun tak pernah guna, jadi amat sukar untuk kita menjalankan perniagaan tersebut. Okey, jadi tutorial ni saya harap dapat membantu anda serba sedikit memahami tentang produk Inam-X ini. Okey. Okey, apa itu Inam-X? Inam-X adalah singkatan daripada Electronic Number Extra. Okey. Yang mana Inam-X ini satu talian telefon yang menggabungkan antara dua medium talian komunikasi yang menggabungkan antara talian konvensional seperti yang sedia ada seperti telco Maxis, Digi dan Celcom, dan juga dia menggabungkan dengan medium internet yang mana kita menggunakan server untuk membuat panggilan. Jadi dua medium konvensional dan internet. Okey. Contohnya kalau kita tengok di sini, uniknya Inam ni, dia boleh berhubung dengan medium selain daripada handphone biasa. Kalau telefon biasa, kita biasa dia boleh call guna handphone biasa. Ini dia boleh ke semua jenis peralatan yang medium yang orang gunakan hari ini. Contohnya komputer ataupun laptop kita boleh hubung. Dan daripada nombor Inam ni dia boleh call terus kepada komputer. Ataupun nombor Inam boleh call kepada handset, boleh call kepada message fax, boleh call kepada talian tetap. Okey, di sini saya nak nampakkan juga tentang penggunaannya. Semua jenis talian tetap ataupun talian handset boleh berhubung sesama handset dan talian tetap dengan menggunakan nombor Inam ni. Kita hanya perlu setkan nombor tu di dalam kita punya sistem saja. Ataupun kita guna telefon biasa, kita call kepada laptop boleh, laptop kepada telefon boleh, atau laptop ataupun komputer kepada komputer. PC to PC dia akan jadi, kalau macam ni PC to PC ni percuma lah. Okey. Jadi itulah dia bendanya adalah Inam ni adalah satu servis untuk bercakap. Cuma kita tak perlu tukar SIM card kita Okey, di sini dia ada bagi tahu SIM card RM38 ni. Ini bukan SIM card, ini ada satu chip yang mana ia memudahkan kita membuat calling tadi. Sebab dia Inam ni dia callback system. Kita perlu menghubungi server, kemudian baru nanti dia akan call kita balik, nanti kita baru disambungkan balik talian kita. SIM card ni kita memudahkan kita tak perlu nak masukkan nombor telefon tu, kita terus dial daripada phone book. Okey? Dan juga ramai yang soalan yang bertanya. Pertama soalannya dia tanya apa kelebihan Inam ni berbanding dengan talian yang sedia ada. Okey, itu soalan pertama. Dan kedua, ramai juga yang bertanya berapa rate panggilan Inam ni. Okey, saya akan jelaskan ataupun saya akan jawab dua soalan ini. Okey. Yang pertama saya akan jawab tentang berapa rate yang dikenakan ataupun charge panggilan oleh Inam ni. Okey, anda boleh lihat di sini di website inamex.com. Sebenarnya dia ada ni daripada website inamex.com. Okey, rate dia bergantung kepada negara. Inam ni dia call untuk international bukan hanya di Malaysia. Jadi dia seluruh negara. Selagi negara tu ada telefon, semua boleh. Kalau kita di Malaysia, rate-nya 4 sen. 4 sen ni bukan 4 sen Malaysia 4 sen USD tengok sini, 4 sen USD. Jadi kalau kiranya lebih kurang 15 sen lah seminit Kalau negara-negara lain anda tengok sini. Contohnya ni paling murah di US lah, 1 sen. Kalau Indonesia 10 sen. Okey.
Uh, Okey, sekarang saya nak nampakkan kepada anda bagaimana charge tadi dikenakan ataupun charge dikenakan terhadap panggilan tadi. Okey? Yang pertama saya nak nampakkan di sini, Inam ni memang panggilannya 4 sen. Dia akan jadi murah dan dia boleh jadi harganya sederhana, kan? Dia akan boleh jadi murah kalau kita guna teknologinya, dan dia akan jadi harga yang saya rasa taklah mahal sangat kalau kita tak mahu guna sistemnya. Sebenarnya Inam ni teknologinya adalah panggilan menggunakan laptop ataupun menggunakan komputer. Tetapi memandangkan negara Malaysia ni belum ramai lagi orang gunakannya, jadi orang lebih prefer membuat panggilan daripada telefon ke telefon. Jadi saya akan nampakkan berapa cas yang dikenakan. Okey, sistemnya begini. Contohnya kita nak membuat panggilan daripada telefon. Kita tidak terus call telefon orang yang kita nak hubungi tu, tetapi kita harus menghubungi server. Begitu juga jika kita menggunakan komputer, komputer pun akan menghubungi server. Di sini dia tak ada charge free, ini free. Tetapi apabila server menghubungi balik komputer anda ataupun dia menghubungi balik telefon anda dan anda jawab, di sini dia kira 4 sen, iaitu yang tadi 4 sen USD tadi lah. Okey, 4 sen USD tadi. Tetapi kalau call server ke komputer sini free. Okey, ini yang dikatakan dia call back system tadi. Ini kalau telco punya kiraan, dia kira satu leg lah, satu kaki 4 sen. Okey, ini baru kita belum menghubungi orang tu lagi, kita dah kena 4 sen. Tetapi kalau kita dan sambungan seterusnya, apabila dia server sambung ke komputer, dia akan jadi free lah. Jadi kalau telefon, kalau kita daripada telefon ke komputer, kiraannya 4 sen lah. Okey, 4 sen saja. Tetapi apabila kita nak call daripada server ke telefon, di sini dia kira 4 sen. Okey. Bermaksud kalau daripada komputer ke telefon juga 4 sen, dan kalau telefon ke telefon 4 sen tambah 4 sen, dia akan jadi 8 sen. Kalau duit Malaysia lebih kurang 30 sen. Jadi saya harap anda nampak bagaimana kiraan dia tadi, dan juga dia boleh jadi murah kalau kita gunakan teknologi, dan dia boleh jadi sederhana. Saya rasa 8 sen ataupun 30 sen taklah mahal sangat kalau berbandingkan dengan prepaid. Jauh prepaid lagi mahal. Jadi dia ada pilihan. Kalau kita memilih untuk jadi murah, 4 sen ataupun 15 sen, dia jadi murah. Kalau kita nak memilih untuk jadi yang agak sederhana harganya, kita boleh pilih. Itu terpulang pada kita. Okey, saya harap anda faham bagaimana Inam membuat charge panggilan. Okey. Okey, sekarang saya nak sambung soalan jawapan yang kedua. Apa kelebihan Inam ni berbanding dengan talian yang sedia ada? Okey, saya akan jelaskan apa kelebihan Inam ni.